Memang pergi Perak koma. Hari ni kita ada sesi rakaman untuk company ID di Taiping Perak. Sambil-sambil tu, jom kita kongsi pendapat sikit. Kalau korang kan, bila cerita pasal dewasa atau dengar perkataan dewasa, apa yang korang faham? Bagi saya, maksud dewasa ni ada banyak. Ada dewasa dari segi tumbesaran iaitu proses dan perubahan fizikal, dan juga maksud dewasa kita boleh kaitkan dari segi pemikiran. Antara dua maksud dewasa utama ni, dewasa pemikiran ni paling penting dan lebih hebat. Cuba korang ingat balik situasi, mesti korang pernah alami situasi serba tak kena sampai rasa nak marah. Kadang rasa marah tu sampai marah atau salahkan diri sendiri. Semua benda nak dimarahkan. Stres tu. Tapi, bila makin meningkat dewasa dan belajar dari pengalaman, bila kita sabar dan tenang, situasi akan jadi lebih aman. Dan kita pun mula faham setiap perkara yang jadi sebaliknya daripada apa yang kita nak mesti ada sebab. Dan kadang banyak luka yang kita alami akan mendewasakan kita. By the way, kalau korang minat dengan tudung bawal saya pakai ni daripada Ariana Sophie HQ. Tudung ni best sebab tak jarang ikut warna yang korang pilih. Kalau gelap memang tak jarang. Kalau cerah, kejarangan dia dalam 8/10. Saya suka guna tudung ni sebab labuh dan senang digosok. Baik korang, tu je perkongsian kita hari ni. Kalau korang ada topik lain atau nak share pendapat, komen ya. Moh kita berkongsi pendapat sama-sama. Mana yang baik korang boleh amalkan, mana sebaliknya lebih baik tinggalkan. Itu je untuk konten hari ni. Jumpa lagi untuk konten seterusnya.